Kalau anda wakafkan bacaan anda, yakni berhentikan bacaan dekat situ, tolong berikan hak kepada huruf ni. Jangan salah baca tau. Jom semak bacaan kita. Baik, boleh buka muka surat 157 surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr. Okey, nampak bila kita waqaf kat situ. Saya baca macam mana? Wal amr. Kena bunyikan huruf ra tu. Jangan sekali-kali kita baca wal am. Seolah-olah ra tu tak ada. Ra tu wujud. Ra tu ada. Berikan hak pada huruf ra. Bunyikan dia sebagai wal amr. Wal amr. Bukannya wal am. Baik, anda belajar satu hari ini. Kalau ya, komen I love Quran dan follow saya. By the way, ada mana-mana ayat tak dalam Al-Quran yang tuan-tuan dan puan-puan tak sure cara nak bacanya? Cuba tulis dalam komen sikit.